murid-murid, video kali ini kita akan lihat jenis-jenis pelarasan pada tarik imbangan. Ramai kata topik ini susah. Betul ke ni? Sebelum kita pergi lebih terperinci, awak kena faham dulu maksud asas tunai dan asas akruan. Perbezaan ini ada dijelaskan dalam buku teks. Pelarasan pertama ialah akaun nominal, aset semasa dan liability semasa. Cari hasil dan belanja yang sepatutnya diiktiraf dalam akaun untung rugi. Hasil belum terperoleh. Sewa setahun sepatutnya diterima RM6,000. Kita telah terima RM6,600. Jadi RM600 ialah belum terperoleh. Senang kan? Hasil belum terima. Komisen setahun sepatutnya diterima RM5,000. Kita telah terima RM4,000. Jadi RM1,000 ialah belum terima. Senang sangat ni. Belanja perbayar. Gaji pekerja setahun berjumlah RM16,000. Perniagaan telah bayar RM18,000. Terlebih bayar tu. Jadi gaji perbayar RM2,000. Belanja belum bayar. Utiliti kedai setahun berjumlah RM7,000. Perniagaan telah bayar RM6,500. Terkurang bayar kan? Jadi utiliti belum bayar RM500. Okey, baiklah. Sekarang murid-murid dikehendaki menjelaskan cara perekodan bagi sewa, komisen, gaji dan utiliti ke dalam jurnal am serta pos kelejar.